Alright guys, hari ni aku ada dekat satu majlis pelancaran Aveta. Aveta telah melancarkan dua buah model pada hari ini, iaitu Aveta Vanguard 250 SE dan juga Aveta Vanguard 180. Tetapi dalam video kali ini aku nak review untuk korang satu model saja, iaitu Aveta Vanguard 180. Jom kita tengok macam mana spek yang ada dekat model ni. Okay, this one adalah Aveta Vanguard 180 tapi model Explorer Pack lah. Okay, beza dia datang sekali dengan top box saiz 46 liter dan juga satu crash bar, one set crash bar lah di bahagian hadapan sini. Okay, untuk spek basic yang ada dekat motor ni lah, motor ni datangkan dengan saiz tayar hadapan dia 14 inci, ada dua channel ABS dan juga traction control. Saiz tayar belakang dia menggunakan saiz tayar 13 inci. Okay, untuk enjin dia menggunakan enjin Bosch Electronic Fuel Injection guys. Okay, untuk reka bentuk dia bagi aku memang sangat menarik lah, dia lain daripada yang lain tau. Okay, untuk setiap pembelian motor ni korang akan dapat sekali dengan satu top brake kat sini. So top brake ni korang dah tak payah beli dah, memang dah dapat. Okay, kalau korang ambil Explorer Pro, Explorer Pack terus dapat dengan top box 46 liter. Kalau tak ambil Explorer Pro tak dapat lah, korang dah pasang top box lain. Okay, daripada bahagian belakang ni kita tengok dulu satu-satu. Lampu belakang dia menggunakan lampu LED. Okay, menggunakan dual shock absorber. Okay, ini preload aku rasa. Okay, nampak boleh rasa kat sini. Okay, dan juga seat dia ni datang dengan dia punya backrest yang tak terlalu obvious lah. So kalau pergi long distance ride memang agak selesa. Okay, kita tengok pula compartment dalam compartment bawah seat dia. Okay, untuk saiz compartment bawah seat dia ni bagi aku tak terlalu luas sangat, tetapi boleh pakai untuk korang letak helmet satu biji. Aku rasa should be okay lah. Sebab aku tak buat helmet, so aku tak boleh nak confirm kan boleh masuk ke tak boleh masuk. Tapi kalau tengok secara rambang kat sini, mungkin boleh masuk satu biji helmet. Okay, di bahagian tengah ni pula dia datangkan dengan kapasiti tangki dia 10.5 liter. Ada 2 step punya floorboard kat bawah sini kalau korang nampak ni. So that kalau korang pergi long distance ride ke, memang agak selesa lah bagi aku. Okay, dekat bahagian depan juga datang dengan satu compartment. Okay, tengok ni, kita buka sini, tekan je. Compartment dia agak luas jugalah. Okay, ini dia letak kunci. So datang dengan sistem smart key. Tapi yang menarik bagi aku dekat sini adalah meter dia. Meter dia menggunakan meter TFT saiz 7 inci. Dan yang paling best, meter dia touchscreen tau, korang tengok ni. Okay, aku tekan home, nampak tak? Nampak function-function yang ada dekat meter dia. Banyak jugalah, ni ada navigation semua dah ada. Function CC 180 je. Okay, so meter touchscreen. Untuk handle dia korang boleh adjust juga untuk sesuaikan dengan korang punya riding mood. Nak main off-road ke, nak main jalan biasa, boleh adjust kat sini lah. Nak tinggi rendah boleh adjust kat sini. Okay, di bahagian tepi ni pula kita tengok ada satu charging port USB Type A dan juga Type C. Dan juga menggunakan windshield adjustable one step. Ni manual, kena tarik sini, lepas tu baru kita boleh adjust. Okay, di bahagian hadapan sini, lampu hadapan dia menggunakan lampu LED. Dan juga DRL dia bagi aku cantik lah, unik. Dia DRL V macam ni lah. Okay, dan juga ada dashcam. So pada korang yang beli motor ni, dah built in dengan dashcam, memang sangat jimat lah, tak payah nak tambah-tambah dashcam apa-apa lagi.